Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya berada di Surau Ahmad Razali, Flora Damansara. Hari ini saya bersama dengan adik nama Anik Fahim. Anik Fahim. Okey, hari ini kita nak suruh adik Anik Fahim ni baca peribahasa daripada kamus Kalaimon. Okey. Peribahasa yang pertama. Okey, cuba baca. Lisanuhu tawil. Lisanuhu tawilun. Dalam bahasa Melayu dia apa? Mulut murai. Mulut murai. Tahu tak apa maksud mulut murai ni? Tak tahu. Tak tahu. Maksud mulut murai ni orang yang banyak bercakap. Okey, seterusnya cuba baca yang ni dalam bahasa Arab. Wa doa anfahu fi kul syai'in. Okey, wada'a anfahu fi kulli syai'in. Apa maksud dalam bahasa Melayu? Jaga tepi kait orang. Okey, apa maksud di sebalik perkataan ni? Campur tangan dalam urusan orang lain. Okey, campur tangan dalam urusan orang lain. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih sudi jawab. Sama-sama.